Apa tate ya? Apa tenate na? What up? Waterway Villa, here we go. Sekarang kita dah sampai di Waterway Villa. Let's go. Welcome. Okay. Caca tahu pasal PA. Ikut ke? Go. Kau sampai mana lah? Kami di Bantung. Setiap bulan ada amanah, tak boleh hilangkan, tak boleh terkoyak, tidak potong makan. Bagai jauh. Untuk budak operation, walaupun grup lain, tak apa pegang gaji tak naik. Alex. So sekarang kita akan pergi ke meeting, guys. I just want to understand. Sebagai leader, kita kena tengok apa kekuatan dan kelemahan setiap team members kita. Leader memang kena tengok apa yang team boleh buat. Tapi sebagai team, you kena bagi same energy kepada leader. Okay, jalan. Masukkan terus. Percaya leader, apa dia cakap, baru bagus. Tadi boleh buat lebih. Geram. Akan comeback? Macam mana? Comeback itu rezeki. Kalau tak comeback, have fun. Yang penting kita enjoy. Hai, nasi. Cross. Bagi diorang faham sikit lah. Bagi direction leader tu dia dengar ke tak. Yang ada diorang trust the leader or not. Macam tu lah. So stable dia sebenarnya. Walaupun apa? Walaupun kalah tapi stable daripada. Bangunan ni. Lawan. Okey. Okey. Alhamdulillah guys. Kita tak ada bonus, kita alhamdulillah bersyukur. Now we are going to the pool. Kita nak mandi swimming pool kat atas. Okay. So you korang tengok kita mandi bola ramai. Let's go. Ini nak buat Pepsi. Pickle. First time man. Macam mana perasaan pickleball? Pedal better. Go. Sekarang ni kita dinner. So jom dinner.
So sekarang kita ke mana? Naik walk bro, naik walk. Bukan naik drive, okay? Naik kita walk. berjalan kaki, bukan naik kereta. Walk ni. Aku tak nak lah guys. Kita nak ambil balik. So sekarang malam ni kita ada night session. Kita ada night trekking. So kat depan tu tak nampak apa. Tak nampak apa. Jom jalan-jalan je. Dan kita tengok. Let's go. Betul aku dah sakit ni. Hai. Kita akan mencari entiti misteri. People. Not anymore, but I got forced. So far so bad. I'm not that fit anymore, but yeah, let's do it. Let's go. Capai goal saya hari ni mana kamera? Saya kena turun lagi 7 kilo. Saya akan turun hari ni. Sekarang pukul 10 malam, 10 tepat. Kita di checkpoint yang pertama. Kita akan naik lagi atas. Wush. 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 Menyesal agak ikut ni sebenarnya. Agak menyesal juga. Kita hanya boleh senyum. Okay. Lagi bagai tu pendaki. Enough. Enough. I'm done. Sampai. Push. Dah nampak saya nak sampai. Tu. Okay, 3, 2, 1, boleh. Oh. Sikit lagi. Yes. Tahu ni. So kita boleh kurus sebelum ke Thailand. Ya. Seronok kan. Dia naik walk kan. Macam teringat masa sekolah. Yang aktiviti burung hantu. Kami 6 orang je setelah. Yang lain ke Cundang. Yang lain ke Cundang. Orang kata video tu don't give up. Don't give up. Okay, so sekarang misi kita turun ke bawah dulu lah. Semula dengan berguling. Okay, let's go. Brother. Sekarang 6.47 pagi. Kita di hari kedua. Inilah dan kita tengok apa dia kata. So dekat atas sana kalau perasan, kita zoom sikit lah. So kat atas sana. Mana sana? Tu. Nampak tak tu? So atas tu adalah genting je guys. Tu adalah genting. Oh tu pula. Enjoy lah, enjoy the view, enjoy everything, enjoy nature, enjoy life. Tinggal, bye-bye. Tengok dulu kawasan mana kan. Nanti kita kena sapu semua ni. Oh lah. Dia punya saya tak nak banyak anda. Kita jumpa kat Janda Baik. Apa ni? Ni adalah Brazil longan. Longan Brazil. Dia macam longan biasa. Cumanya kulit dia lagi keras lah berbanding dengan longan biasa yang kita makan tu, yang masuk kucing tu. Tapi cara buka design kan? Terasa. Tak ada rasa. Dah dah. Awak dah rasa. Bismillah. Dia manis. Manis. Tak eh. Sangat-sangat manis. Dia combination macam beberapa buah. Rasa macam rambutan campur longan. Kan? Apa ni tak masak lagi? Abang tu kata kalau masak lagi besar.
Elek tak ada apa. Dia terangkat weh. Waste all our time on the truly sublime.